Bang, kenapa muka bengang sangat tu bang? Baru lepas tengok 6 Jelaka 6 Jelaka mengisahkan seorang watak bernama Kuping yang is on a main mission untuk sampaikan pesanan terakhir bestie dia dekat isteri bestie dia. Dan on the way ke rumah isteri bestie dia tu, dia terpit stop dekat kampung Ketayap, di mana sekarang for some reason dia kena lindungi orang kampung tu dari ancaman 6 Jelaka. Sebelum aku kupas filem ni, aku nak kena acknowledge something dulu. Semalam dalam pengawaian aku, ada dalam 6 orang give and take, dan seorang je yang gelak. Tapi si akak ni yang gelak ni, gelak terbahak-bahak non-stop. Aku nak tergelak bila dengar dia gelak, bukan sebab filem ni. So walaupun dengan apa yang aku bakal cakap ni, give this film a chance. Mana tahu taste komedi kau sama macam akak ni, which is the target audience for this movie, kan? So, without further ado, jom mula. Kamilah 6 Jelaka. Ada dua sebab kenapa aku tengok filem ni. Yang pertama sebab trailer dia buat filem ni nampak macam something yang sangat light, fun, gelak semua kan. Dan second reason sebab pengarah filem ni, iaitu Aziz Osman. Tahun 1990-an, 2000-an aku dulu memang penuh dengan gelak tawa sebab Aziz Osman ni. Dan filem ni, 6 Jelaka, dia mengikut jejak langkah filem macam Senario Lagi, X-Ray, di mana the main focus is just to laugh, untuk menghiburkan, untuk kita gelak, have fun. Cuma nak buat orang gelak dengan nak buat filem yang bagus adalah dua benda berbeza. So dalam review ni ada 4 benda yang aku nak sembang dengan korang pasal filem 6 Jelaka ni. Yang pertama, genre filem ni adalah action comedy dan sangat clear yang it's action second, comedy first. Dan bagi aku that is the right thing to do. Sebab siapa je yang tengok filem Aziz Osman dan harapkan action yang level Syafiq Yusof, Syamsul Yusof, makes no sense kan? Lagi-lagi dengan bajet yang tak salah aku di bawah 2 juta, masuk akal yang action yang dipersembahkan dalam filem ni hanyalah basic-basic je just untuk progresskan the plot. Tapi satulah, trailer filem ni agak misleading. Semua babak action gempak yang kau nampak dekat trailer filem ni berlaku dekat part last filem ni. So 2 jam sebelum babak tu hanya ada minimal amount of action. Tapi aku tak kisah mana pun, I'm not here for the action. Aku tengok filem ni untuk Kita enjoy. benda kedua, lagu background filem ni, pilihan lagu latar belakang filem ni tak masuk, tak kena. Kadang-kadang ada shot yang zoom landscape, pemandangan cantik, ada sampan semua. Lagu macam Lord of the Ring kan? Bukan lagu perang tu, lagu sangat macam New Zealand-ish lah. Lepas tu bila ada babak orang kampung get together, makan-makan, sembang-sembang, macam lagu dekat buffet Ramadan. Bila pilihan tu tak kena, dia bukan setakat distracting. Susah untuk kita, the audience, tak mendalami feel filem ni. Tapi itulah, aku tak kisah mana pun. I'm not here for the music. Aku tengok filem ni sekadar untuk Kita enjoy. benda ketiga. Okay, finally, jom sembang pasal komedi filem ni. The highlight, the main attraction of this film. 6 Jelaka, bagi aku, unfortunately, terlalu bergantung dekat in your face punya komedi. Dia bukan slapstick, cuma sangat forced, tak natural. Kau rasa macam kau terpaksa gelak bila watak ni dia gerak lain macam, bila watak ni dia menjerit, bila watak ni buat muka kerut sikit, bila cakap belak-belak kan dengan dia punya lorat dia. Bila kau tak gelak, kau rasa macam kesiannya, they're trying. Ada lawak yang betul-betul lawak kan. Dan kebanyakan part yang betul-betul lawak akan melibatkan antara 3 pelakon, iaitu Amirul Effendi, Bel Ngasri dan Kamarul Yusof. Mostly Bel dengan Amirul. Dan bila part lawak ke, bila part serius ke, Amirul dengan Bel, diorang memang deliver. Diorang memang MVP filem ni. Tapi at the same time, Kamarul Yusof, walaupun bagi aku lawak dia tak kena sangat, tapi si akak tu yang tengah tergelak terbahak-bahak tu, bila part Kamarul Yusof datang je, dia gelak nak mati weh. Yang aku tak expect pasal komedi filem ni adalah ada beberapa jenaka, jokes yang ke arah sexual. Which I don't mind. Kalau lawak. Tapi lawak sexual dalam filem ni, dia borderline weird.
Okay, mungkin aku je lah kot. Sebab ada part dekat ending ni, ada satu lawak seksual yang melibatkan rambut atau bulu yang aku agak cringe. I hate that word, but yeah, memang aku cringe tengok part tu. Dan kalau dua benda sebelum ni aku cakap aku tak kisah, kan? Benda ni aku kisah, the comedy aku kisah, dan aku di let down. Kalau lawak dalam filem lawak, tak lawak, ni filem apa lawak? Tapi tak apa, asalkan plot filem ni menarik, kan? Benda keempat, plot filem ni tak menarik, semak, tak jelas. Tajuk filem ni 6 jelaka, tapi filem ni tak fokus pun dekat 6 jelaka. Dia fokus lebih kepada kuping. Tapi dia tak juga fokus dekat kuping. Yang filem ni dia abandon mission utama kuping for most of the film. Majoriti durasi filem ni adalah dekat gelagat kampung Ketayap ni untuk pujuk atau untuk trap si kuping ni untuk lindungi diorang. Aku time tau. Lepas intro filem ni yang memperkenalkan 6 jelaka tu, 6 jelaka ni muncul balik lepas 1 jam atau hampir 1 jam. Dan misi utama si kuping ni ada perkembangan lepas hampir 2 jam. And the worst part is the ending. Sebab ending filem ni, dia just untuk buat benda lawak, dia mengsia-siakan main motivation watak utama kita. Senang cerita, part yang penting dalam filem ni adalah intro dan juga ending filem ni. So everything in the middle rasa macam a filler punya TV episode yang terlalu panjang. 2 jam panjangnya. So yeah, by now korang mungkin dah boleh agak dah yang aku sangat Kita tak Borhan, tak. Aku tak enjoy. Bagi korang yang dah tengok filem ni, please comment down below apa yang korang suka pasal filem ni. Aku nak tahu. Sebab for me, unfortunately, Encik Aziz Osman, this ain't it cheap. Rating aku untuk 6 jelaka adalah F. Pulangkan balik masa aku. Nantikan review Thunderbolts minggu depan. Dan jangan lupa subscribe dan juga follow aku di TikTok dan Instagram where I have many more content there. Dan thank you for watching guys. Bye!